Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana memberikan peluang untuk saya berada di medan pilihan raya kecil ini. Dan yang kedua, saya ucap terima kasih kepada seluruh pimpinan Perikatan Nasional yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili Perikatan Nasional dalam PRK Durraya Kuning ini. Yang seterusnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pengundi yang mengundi Perikatan Nasional pada PRK kali ini. Dan juga terima kasih kepada yang berhasrat untuk mengundi tapi tidak berjaya untuk pulang kembali mengundi. Khususnya saya menerima dengan penuh kesabaran dan juga redha atas keputusan yang telah diputuskan mengikut kehendak dan juga keinginan rakyat. Dan yang seterusnya, saya ucap tahniah kepada calon Barisan Nasional yang berbahagia, yang berhormat sekarang ni, yang berhormat Datuk Ustaz Yusri Bakir atas kemenangan yang diraih pada PRK kali ini. Terus bekerja untuk rakyat, insya-Allah kita masuk tanding kerana demokrasi. Siapa yang menang, galas amanah dengan baik, urus urusan rakyat dengan jujur dan amanah, insya-Allah. Jadi so far, saya terima kasih juga kepada seluruh para jentera Perikatan Nasional yang datang daripada seluruh negara, daripada negeri-negeri kecuali Sabah dan Sarawak, yang datang daripada seluruh kawasan-kawasan. Ada 24 kawasan dalam negeri Perak ni yang membantu sedari awal kematian almarhum yang Muhammad Isham Syahrudin sehinggalah ke saat ini, sehingga ke malam ni lah, sehingga ke besok ada yang stay di sini untuk membantu lagi menguruskan kerja-kerja pembersihan dan sebagainya. Jadi saya ucapkan dengan rasa terima kasih kepada mereka. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang membalaskan segala jasa baik mereka, bantuan mereka, wang ringgit yang mereka hulurkan, tenaga yang mereka telah korbankan, masa yang telah mereka korbankan, berpisah dengan anak dan isteri semata-mata untuk membantu Perikatan Nasional. Hanya Allah sahajalah yang membalas dengan ganjaran yang paling setimpal kepada mereka-mereka yang ikhlas membantu kami. Jadi saya ingat saja kot ucapan daripada saya. Salam perjuangan, insya-Allah kepada semua. Kita akan terus berjuang memastikan rakyat mendapat keselesaan, mendapat bantuan-bantuan, kewajikan-kewajikan mereka, insya-Allah melalui medium Perikatan Nasional. Terima kasih. Ustaz, percubaan pertama ni Ustaz mengundang, adakah Ustaz rasa serik ataupun Ustaz tak ada pula rasa serik tu kan? Rasa macam saya pertama sini pengalaman pertama saya lah masuk PRK, dan saya rasa macam mana kawan-kawan yang lain rasa sebelum ni kan. Alhamdulillah, kalau sekiranya diberikan mandat lagi oleh Perikatan Nasional, kita akan terus berjuang, insya-Allah, kerana kita masuk tanding ini untuk kita berlumba-lumba buat kebaikan. Jadi alhamdulillah lah, jika Dr. Yusri telah diberikan mandat, insya-Allah lah, maka dia perlu melakukan kebajikan lah kepada rakyat, dan kita insya-Allah kita boleh bantu kebajikan daripada sudut-sudut yang lain, insya-Allah. Mungkin salam 18,000 tu dah tak kedengaran sebab peratus mengundi kali ni 53% kan. Jadi kita apa pun kita terimalah apa yang berlaku kan. Banyak berapa ramai yang balik mengundi kan. Itu saja yang berlaku, jadi kita terimalah takdir. Jadi apa pun 18,000 tu tak tercapai lah. Salam 18,000 tu tak ada lah kan. Insya-Allah. Apa pun kita terus berjuang, insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih.